Nak kurus? Ingat VistaFit. 3 tips macam mana nak kawal nafsu makan. Pertama, minum air kosong dulu sebelum makan. Kalau korang minum air kosong dulu, nafsu makan korang pun akan terkawal. Kedua, makan makanan yang tinggi protein sebab makanan yang tinggi protein tu buat korang kenyang lebih lama tau. Ketiga, elakkan makanan manis sebab gula buat nafsu makan korang makin susah kawal dan korang akan rasa lapar balik. Jadi, ikut 3 tips yang Mimi bagi tadi kalau korang nak kawal nafsu makan. Macam biasa, bagi korang yang nak turun dengan laju dan cepat, korang boleh cuba 2 produk VistaFit ni. Yang biru ni adalah meal replacement iaitu pengganti sarapan pagi dan makan malam. Ia bantu untuk kurus, bantu untuk kenyang lama, rendah kalori, naikkan metabolisme, turunkan berat badan dan inci loss. Dan yang hijau ni pula adalah fiber detox yang ada extra 9 enzim. Ia bantu untuk elak berat badan, ia bantu untuk elak tambah berat, bantu elak berat start, bantu melawaskan, bantu elak sembelit dan bantu buang toksin yang berlebihan. Cara guna dan ilmu cara makan lengkap percuma kita bagi sekali. Nak 2 produk ni, pergi beli dekat beg kuning VistaFit. Cara nak beli, pergi je ke profil VistaFit, tekan di beg yang saya bulatkan dan korang boleh dapatkan semua produk VistaFit ni di TikTok Shop VistaFit sekarang. Nak kurus? Ingat VistaFit.